Assalamualaikum. Baru saja habis setup configure Live TV One Package untuk kegunaan masjid di Kuala Berang ni. Jadi tu Ganu, dia ada ambil package Live TV jugalah. So apa yang kita perlu lakukan mudah je. Satu LAN kabel pendek punya pergi ke PoE switch ya. So daripada PoE switch ni yang sebelah kiri sekali, port yang nombor 1, kita pergi ke PTZ IP camera. So ni PTZ IP camera lah. So sambungan dia mudah je. So kalau panjang, kalau jauh ke belakang, so mana kabel ni kita perlukan kabel yang panjang lah. 60 meter ke 80 meter ke belakang sekali. Kamera ni dia kamera Doom PTZ IP camera 4MP 25 kali optical zoom. Dia boleh support dalam 30-40 meter ke belakang pun tak ada masalah. Boleh zoom penuh lagi ke mimbar ataupun ke meja kuliah lah. Sambungan dia pun mudah je, straightforward. So kita tak perlukan DVR ke NVR ke CCTV system ke, tak perlu. So apa yang kita perlukan adalah satu network switch ni. Kamera cocok ke network switch. Yang network switch yang kita bekalkan sini, kita boleh support 4 kamera. So kalau nak buat kamera belakang, nak ada kamera depan pun tak ada masalah. So ini ada dua, kita boleh, sini kita ada dua port untuk support untuk komputer lah. So kalau kita ada dua komputer, satu komputer ni kata untuk jam solat. Kalau kita nak buat yang live streaming yang canggih punya, kita nak buat live Facebook semua, kita boleh guna komputer yang high end punya lah. Tapi masalah timebox ni pun dah boleh stream dah. So kalau tak nak beli komputer lain, pakai masalah timebox ni pun boleh. Tapi tak boleh nak buat edit yang canggih-canggih lah. Maknanya kita akan stream straightforward apa masalah time punya screen, terus ke Facebook, ke YouTube, apa-apa media sosial lah. Semudah je. Dia punya sambungan dia. Masalah time, ini ada satu Ethernet port, pergi ke komputer ke ni network switch. Daripada ada satu lagi ke kamera lah, yang biru punya ni pergi ke kamera. Okay, dekat sistem dia mudah je. Masalah timebox ni dia komputer biasa. So kita bekalkan wireless mouse dengan keyboard sekali. So kita ada mouse, kita ada keyboard. TV. So TV ni kita sebagai monitor lah. So kalau guna TV ni dia ada audio dan video. So kalau nak run live TV tu mudah je. Pergi pada quick setting saja sebelah kanan sini. Quick setting, kemudian pilih live TV. Okay, dah pilih live TV. By default kita dah set ke meja kuliah. So boleh tekan play terus lah. So tekan play pada bahagian bawah ni. Dia akan terus pergi ke meja kuliah. Nampak kamera ni dia autofocus. Dia gerak sendiri, dia autofocus sendiri. Terus ke meja kuliah. Tu kalau kita nak buat ke mimbar, ni kita dah preset siap-siap dah mimbar ni dekat button nombor 1. So kalau kita tekan 1, dia akan gerak sendiri ya. So dia gerak sendiri pada kedudukan di mimbar. So kita ada kedudukan di mimbar, 2 meja kuliah. Meja kuliah macam ni, dia ada gambar macam tu. 3 ni kedudukan solat. So dia gerak, nampak pergerakan dia. So mudah. So kita tak perlu masuk dalam CCTV system nak gerak-gerakkan kamera tu. Semua dalam my solat time. So bila live tu, kita boleh tengok live. Di sini kita boleh nampak live. Keseluruhan sini, live sini. Dan waktu solat pun semua masih lagi kelihatan. So bila masuk waktu solat, sistem akan ada bunyi beep. So kalau penceramah ada tu, dia dengar bunyi beep tu, dia tahulah sekarang dah masuk azan. Tu dia akan beri laluan azan lah. Selalunya masjid surau, dia akan hentikan kuliah buat sementara dan beri laluan azan. So kalau dalam sistem ni udah mudah. Kita boleh nampak terus dekat sini, dia punya waktu solat, dia ada bunyi beep apa semua. Untuk bagi tahu dekat ustaz dah masuk solat, dah masuk waktu solat. Ustaz akan beri laluan untuk azan lah. Okay, dia sistem ni lebih mudah. Dan kita ada banyak fungsi-fungsi automate juga. Kata kalau jenis ustaz yang masjid surau, yang kita kata tak benarkan lajak, kita boleh set enable azan timer. Kalau kita enable azan timer ni, bila masuk saja waktu solat, testing macam ni, bila masuk waktu solat, dia akan terus keluar macam ni. So kalau ustaz tu dia tengah mengajar, dia tengok sebentar lagi masuk waktu solat, dia dah slow sikit lah. So selalunya kita bagi dalam masa 1 minit, ada setengah masjid surau bagi masa dalam 3 minit. Dia auto stop live TV tu.
Pun boleh juga kita ada banyak option, sama ada nak benarkan lajak ataupun hentikan ni lah live TV tu. Kalau lajak punya dan kita akan just run macam biasalah. Tapi kebanyakan masjid surau sekarang ni dia benarkan lajak lah. Sebab sistem pun kita boleh control dia secara manual. Bila dah habis kuliah, kita just tekan ni button sini je. Tekan button stop sini, dia terus back to normal. So mudah. So tak payah nak switch apa semua lagi dah. So kalau masjid surau yang ada internet tu, dia orang pakai telefon je. Dekat phone tu dia boleh remote desktop. Dekat phone je dia tekan button stop, back to normal. Tu lebih mudah. Dia tak payah nak masuk dalam server room apa semua. Kalau remote desktop ni sama juga. Kalau dia nak run kuliah pun, dia boleh tekan ni daripada remote. So tak payah pergi dalam masjid, tak payah duduk dalam server room. Kalau dia bekerja kan, so mana maghrib dia tak sempat nak balik, dia just daripada remote pergi live TV sini, tekan play terus je. Tekan play button, terus dia akan run normal macam ni. Terus dia run. Kalau nak buat kedudukan kuliah, terus pergi ke kedudukan kuliah. So kita boleh control daripada remote jugalah. So memudahkan AJK lah. Kalau boleh remote desktop tu, kalau ada internet memang mudah untuk nak buat live TV untuk kegunaan di dalam masjid tu lah. Kalau macam ada masjid yang masjid besar, ada muslimah partition lain kan. So kalau ada kuliah tu, muslimah boleh tengok di TV lah. Dan AJK pun mudah duduk dalam. Kalau macam masjid besar tu dia orang ada pejabat, so dia orang tak payah pergi masuk server room di belakang tu. Daripada pejabat pun boleh tekan play macam tu je. So tak adalah mengganggu kuliah tu. So banyak function automate. Okay, sekian. Terima kasih.